Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulna ya adamu inna hadza aduwwun lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-117, Allah bagi tahu kepada Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, lalu kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis ni, syaitan ni adalah musuh bagi kamu dan bagi isteri kamu. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari syurga sehingga kamu menjadi susah. So Allah SWT pesan daripada hari pertama lagi kepada Adam AS dan Hawa AS bahawa musuh kita nombor satu yang jelas, nyata, tidak ada syak walau satu apa adalah syaitan. Dan pesan itu akan diulang, generasi demi generasi, menjadi warisan daripada Adam. Pesan ini disampaikan, sampailah pesan itu ada pada kita hari ini, dan kita pesankan kepada sahabat-sahabat, dan kita pesankan nanti kepada generasi-generasi yang akan datang. Khalifah kan, kita khalf, kita akan ada generasi yang akan datang selepas kita, di belakang kita ini. Kita pesankan bahawa musuh kita nombor satu adalah syaitan, dan kisah apa yang berlaku di syurga sehingga Adam dan Hawa alaihissalam tergelincir, tersingkap auratnya, kemudian menutup, memohon ampun, Allah ampunkan. Tapi itu adalah proses Allah nak ajar. Sekarang kamu sudah lihat bagaimana liciknya, bagaimana strategiknya syaitan ini berjaya menggelincirkan kamu, walaupun dia hanya menghantar was-wasa daripada kejauhan. Dan satu perkara yang para ulama tekankan bahawa syaitan, dia tidak boleh kawal kita. Dia hanya mengajak, dia hanya hantar message, dia hanya hantar email. Kita yang pilih untuk tekan ataupun tidak tekan butang ajakan tersebut. Sebab tu nanti di hari akhirat kita pun tak boleh salahkan syaitan. Syaitan kata, saya jemput saja, saya tak paksa, kamu yang pilih, kamu yang datang. So syaitan nanti akan cuci tangan dan dia pun akan masuk neraka, dan kita tidak mahu masuk neraka dengan syaitan. Moga Allah haramkan wajah kita daripada neraka. Dan Allah SWT pesan tentang hal ini sebab kita nak menuju ke akhir ni. Pesan ini akan ditegaskan sebelum nanti Adam AS dan Hawa dihantar turun ke pentas mereka berkhidmat ataupun melakukan tugasan mereka sebagai khalifah. Kita sudah berada di fasa tersebut. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Ini semua ayat-ayat yang sangat penting. Bahkan Ramadan ini bulan kita nak engage dengan Quran, walaupun kita sudah menuju penghujung. Sepatutnya lagi banyak kita engage, lagi banyak yang kita dapat rasa daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai anak-anak Adam. Ini sekarang merujuk kepada siapa ni? Ini bukan hanya kata kepada Adam dan isterinya, tapi kepada kita. Ya bani Adam. Allah kata, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdaya oleh syaitan sebagaimana ia telah berjaya memperdaya dan memperkeluarkan ibu bapa kamu daripada syurga, menanggalkan dari mereka berdua pakaian mereka untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Kalau sedari perhatikan, kalau dengar siri Adam ni daripada awal, warisan Adam ini, kita akan lihat banyak kali Allah tekankan aspek syaitan goda menyingkap aurat. Memang itulah yang dia obses. Dia nak kita hidup singkap aurat, buka dan hilang sifat malu. Kerana itu adalah domino yang paling penting. Dia jatuhkan domino, tak ada sifat malu, kita akan jatuh dalam semua domino yang lain. Kita akan mudah tergelincir. Seolah-olah perisai sifat malu itu adalah perisai yang paling penting, dan itu yang syaitan nak sentap, nak singkap. Dan Allah ulang-ulang hal tersebut. Allah kata, memperlihatkan kepada mereka aurat mereka, sesungguhnya dia dan kaumnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah jadikan syaitan sebagai wali pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah jadikan mereka ini awliya. Awliya ini kawan rapat, pembela, teman orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita mesti hati-hati dalam pesan-pesan ini. Allah Subhanahu Wa Taala pesankan kita bahawa ingat, ulang-ulang Allah sebut permusuhan kamu yang paling
tegang, yang paling sengit itu dengan syaitan. Jangan biarkan dia singkap aurat kamu. Jangan biarkan dia buka malu dan aib kamu. Dan Allah SWT dalam banyak pesan Allah kata, misalnya dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Syaitan ni dia mengalir dalam darah anak-anak Adam, menghasut mereka. Dia tak boleh kontrol, dia hanya hasut. So antara proses yang kita lalui dalam Ramadan ni adalah puasa untuk menyempitkan laluan syaitan, akses syaitan kepada kita. Puasa adalah salah satu proses, kan? Kita nak la'allakum tattaqun, nak dapatkan takwa, latihan mengawal diri, latihan lebih peka, latihan untuk jadi mindful, untuk sentiasa peka melihat ni syaitan goda ni, ini jangan dekat dengan radius haram ni. Itu semua proses yang kita lalui. Dan Nabi SAW sebut dalam perkara lain melibatkan bagaimana syaitan ni, permusuhan dia dan gangguannya itu dilakukan setiap hari, setiap masa, dan disekat hanya dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lain, Nabi SAW kata, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan. Apabila kamu berdiri untuk solat, syaitan akan datang dan dia akan menggodanya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang dia telah solat. Sebelum solat dia goda kita, suruh tangguhkan, lambatkan, sampai kita kadang-kadang tertinggal ataupun terlupa solat. Kalau kita berjaya lawan, kita salat, dia ganggu pula dalam salat kita, sehingga Nabi SAW sebut, mungkin ramai dalam kalangan kita ada pengalaman ni, kita terlupa dah rakaat berapa ni, ataupun kita sedar-sedar, bagi salam dah, tadi aku baca apa, rakaat pertama, rakaat kedua baca apa, tak ingat apa satu apa. Solat tu berlaku secara mechanical, tanpa ada penghayatan, kerana syaitan datang dan ganggu. Dan demikian juga apabila anak Adam tidur, kan, kita semua ada experience ni lah, saya ingat. Syaitan akan datang dan mengikat 3 simpulan di bahagian kepala anak-anak Adam, dan dia akan pukul supaya kita tak bangun. Pada waktu pagi dia akan sebut, malam masih panjang, teruskan tidur. Sehingga Nabi SAW kata, kalau kita bangun dan kita berzikir, ini baca doa, bangun tidur, 1 simpulan akan terbuka. Kemudian kita bangun, kita lawan, selimut akan rasa sangat berat, kan, pada waktu pagi. Walaupun dia hanya beberapa gram, tapi dia akan rasa sangat berat. Sebab syaitan yang tekan tu, dia kata, jangan bangun, malam masih panjang, tekan snooze. Kita bangun, baca doa, 1 ikatan terlerai. Kita pergi ambil wuduk, ikatan kedua terlerai. Dan apabila kita bertakbir dan salat, ketiga-tiga ikatan terlerai. Dan Nabi SAW sebut satu hal yang sangat menarik. Maka pada pagi harinya dia akan merasa segar dan bersemangat. Kalau dia berjaya putuskan ketiga-tiga simpulan ini, bangun, baca doa, wuduk dan salat, dia akan rasa segar dan bersemangat. Dia akan rasa hari itu hari yang baik. It's a good day. Kalau tidak, kalau dia kalah dengan godaan syaitan, dia tak bangun, dia lewat bangun, tak salat, terlajak salat, dia akan bangun dan hari itu dalam keadaan malas dan berjiwa kusam, tidak bersemangat, kaslan ni malah, rasa down, rasa tak produktif. So setiap pagi kita sebenarnya bertarung dengan syaitan. Setiap pagi kita bertarung, dan itu menentukan bagaimana kita memulakan hari kita. Dan yang terakhir, saudara-saudari, daripada hadis Nabi SAW adalah Nabi sebut, Allah SWT sebut dalam Quran, dan jika engkau diganggu oleh syaitan, maka sebutkanlah a'udzubillah fasta'iz billah innahu samiun alim. Kita diajar untuk sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya Allah, aku mohon lindung daripada syaitan yang direjam. Moga Allah lindungi kita semua daripada syaitan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.